Indonesia tidak akan lolos ke Piala Dunia. Mesti korang nak tahu kan, kenapa aku cakap Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia? Korang pun boleh tengok, Indonesia menang tipis dengan China, dengan menang iaitu sepakan penalti je guys. Aku pun tidak berpuas hati dengan sepakan penalti tersebut. Sepatutnya tidak sepakan penalti guys, sepatutnya. Tetapi pada malam tersebut Indonesia menang dibantu oleh pengadil ataupun dibantu oleh wasit guys. Aku pun agak kurang berpuas hati, sepatutnya tidak penalti guys. Okay guys, sebelum aku nak lanjut benda ni, mesti korang nak tahu kan apa yang aku nak cakap. Sebelum aku nak lanjut, aku nak minta korang komen, like, yang paling penting subscribe video aku supaya aku lebih semangat membuat video yang akan datang guys. Layan video semua habis dan check it out. Hello guys, kenapa aku cakap Indonesia tidak akan lolos ke Piala Dunia? Sebab Indonesia sekarang di kedudukan yang paling bahaya guys, di peringkat yang keempat. Sebab peringkat yang keempat ni sebab Australia menang ke atas Jepun dan Indonesia terpaksa turun peringkat keempat guys. Dekat sini kemungkinan besar ada peluang untuk Indonesia melayakkan diri untuk Piala Dunia dan terpaksa menghadap Jepun selepas ini. Aku nak tengok kemungkinan besar Indonesia akan kalah dengan Jepun dengan jaringan yang agak besar, dan untuk round up yang empat yang terbaik Indonesia akan bertemu dengan negara-negara di belah timur barat guys, iaitu contohnya Pak Arab. Kebanyakan Pak Arab memang susah sikit untuk Indonesia menang ke atas negara-negara yang seperti Pak Arab guys. Korang pun boleh tahu permainan Pak Arab ni sangat-sangat, dia punya body memang tegap, dia punya kelajuan memang cukup-cukup laju. Sebelum ni korang pun boleh tengok Indonesia pun pernah dibantai oleh Australia. Apatah lagi nanti Indonesia bertemu dengan Jepun guys. Entah aku tersilap 6-0 kot. Sekiranya Indonesia bertemu dengan Jepun nanti guys, aku rasa Jepun akan menang besar terhadap Indonesia guys. Sebab tu aku cakap Indonesia tidak akan lolos ke Piala Dunia. Korang pun boleh tengok pada malam Indonesia menentang China, kemenangan tersebut memang dibantu oleh pengadil, memang dibantu oleh wasit, dengan pengadil pun memberi sepakan hadiah penalti terhadap Indonesia. Malangnya sebetulnya aku dah tengok permainan pada malam tersebut fair, iaitu adil, tetapi pada malam tersebut aku rasa macam tidak adil lah. Sebab tidak sepatutnya sepakan penalti dihadiahkan kepada Indonesia. Korang pun boleh tengok pemain China bukan nak tackle si Ricky, iaitu pemain Indonesia, tetapi dia mata pengadil iaitu dah tengok VAR pun sepatutnya tidak penalti, dan biasalah Indonesia menang dihadiahkan ataupun dibantu oleh wasit guys. Untuk game next selanjutnya Indonesia akan bertemu dengan negara-negara Pak Arab untuk melayakkan diri ke Piala Dunia. Aku tak yakin Indonesia akan layak ke Piala Dunia sebab kualiti Indonesia masih jauh. Dia punya permainan pun agak sendu, agak slow, macam tak ada idea untuk mencorakkan permainan. Bagi aku kualiti Indonesia masih di bawah guys. Itu apa yang aku tengok. Kalau korang tak puas hati, korang pun boleh komen di ke bawah. Korang bagi idea korang, adakah apa yang aku cakap ni, adakah betul ataupun salah? Sebab permainan dengan Shin Tae-yong dengan coach Indonesia yang baru ni agak berlainan. Bagi aku Indonesia terlalu berharap dengan pemain kecukan iaitu Belanda, dengan kurang dia punya permainan agak slow. Sebab tu aku cakap Indonesia tidak akan layak ke Piala Dunia guys.
Kalau korang setuju dengan apa yang aku cakap, korang boleh like dan korang boleh subscribe video aku. Dan itu saja guys. Jumpa lagi di next video dan Assalamualaikum.